puasa Ramadan bentuk activity antara terlupa ataupun buat lupa. Okay, jadi kita persilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa rabbul arshil azim. Al-malikil qudusis salamil mu'min. Assalatu wassalamu ala rasulina al-amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Alhamdulillah, setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terlebih dahulu terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis yang dihormati, Pengurusan Tertinggi Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kita pada tahun tu diberi ulang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu lagi dengan bulan Ramadan al-Mubarak. Ada orang yang bercita-cita nak bertemu dengan Ramadan tapi si sempat. Gol dulu datang padanya. Meninggallah. Ada orang yang tahun lepas ada bersama dengan kita tapi tahun tu si ada lagi. Karena sudah dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang meninggal di dalam tengah-tengahnya beribadah. Maka kematiannya adalah kematian yang baik-baik dan mudah-mudahannya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Berapa ramai manusia yang tahun lepas sama dengan kita tapi tahun tu si ada lagi. Ada dalam kawan-kawan kita baru-baru tu kawan kami lah meninggal mari di kampung Tuban Melayu Haziq. Seorang yang baik, seorang yang selalu bergaul, sama-sama bernasyid dulu lah. Tapi ialah Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kasih, Maha Sayang, maka Allah jemputnya lah. Nikmat yang perlu juga kita syukur adalah nikmat kesihatan yang membolehkan kita pada hari itu untuk melaksanakan peribadatan ataupun pengabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita diberi nikmat sihat, kita dapat melaksanakan sembahyang dengan sempurna. Sembahyang pakai kerusi, ia pun nikmat sebenarnya tuan-tuan. Orang yang sembahyang pakai kerusi tengok nanggau orang sembahyang berdiri. Tapi kita orang sembahyang berdiri tengok nanggau orang sembahyang duduk. Zaman lagi duduk tu si lelah zaman nak. Okey. Tapi boleh faham sikit-sikit tau. Apa tengok Tengok. Teringin. Kita pun teringin juga nak. Teringin nak. Okey. Akan ranjung. Akan ranjung untuk supan sikit. Aku saru saya. InsyaAllah. Kami selit-selit lah. Saya selit-selitkan bahasa Melayu dan bahasa Sarawak. InsyaAllah. Orang yang sembahyang berdiri kadang-kadang teringin nak sembahyang duduk. Sedangkan yang mampu untuk sembahyang berdiri. Macam ialah kita nanggah ragam orang ketika solat tarawih. Bila dah kaki terlalu penat, makanya pun sembahyang duduk. Tidak ada masalah. Sembahyang sunat boleh sembahyang duduk. Dari takbir kita nak sembahyang duduk, duduklah kita aja. Tidak jadi masalah. Tapi sembahyang fardu sih boleh. Sembahyang fardu tidak dibenarkan untuk duduk pun kita sekiranya kita masih berkemampuan untuk berdiri. Ya, yang pertamanya. Nikmat sihat tu lah
Nikmat sihat inilah yang menyebabkan kita masih boleh membaca Quran, kerana penglihatan kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Quran. Kita masih boleh membaca Quran dengan tajwid yang betul. Kita masih boleh mengkhatamkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Nikmat sihat yang kita peroleh itulah yang membolehkan kita untuk berpuasa seharian. Ada orang diuji dengan sakit, diuji dengan gastrik, serak-rak nak Ramadan, gastrik lah nak. Pedih dulu hatiku tu, ya dah warning dah ya. Ya dah, tanda-tanda dah. Maka kita banyak-banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman, yang menyebabkan kita rasa gembira dengan kedatangan bulan Ramadan Al-Mubarak. Kita dengar Ramadan nak sampai je dah hati kita dah gembira. Kegembiraan tu bukan hanya kepada orang yang beragama Islam. Kadang-kadang orang bukan Islam pun gembira kerana bazar Ramadan. Maka ialah sebenarnya nikmat yang Allah beri di dalam bulan Ramadan tu. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah, tapi di dalamnya ada fasa keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ya Ramadan tu digelar juga sebagai Syahrul Maghfirah, iaitu bulan keampunan. Kita digalakkan untuk memperbanyakkan bacaan doa. Banyak-banyak berdoa, ya Allah ampunkan aku, ya Allah. Kita semua banyak dosa tuan-tuan. Kita semua banyak melakukan dosa. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Minta ampun kepada Allah. Si pandai ambil bahasa Arab, Ustaz, dah pakai bahasa Melayu. Allah yang maha bijak, Allah yang maha mengetahui. Nyalah yang menciptakan bahasa sebelum adanya bahasa. Lewat tu tak faham ni pun, maka Allah ialah yang maha mengetahui apa yang kita ucapkan. Walaupun kita bercakap bahasa orang si faham, tapi Allah yang maha faham. Dalam bulan Ramadan tu, sebagaimana hadis yang kami sebut tadi, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sesiapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan, maka diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Kita berpuasa bukan sekadar menahan lapar dan dahaga. Puasa dengan penuh iman, yakni kita yakin bahawa puasa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sebut selepasnya wahtisaban, ihtisab, iaitu mengharap, pengharapan, yakni kita mengharap Allah menerima ibadah kita. Allah menerima ibadah kita. Sebab ialah mun kita solat sekalipun, kita kena ada dua perkara, iaitu khauf dan raja'. Khauf, takut ditolak. Raja', mengharap diterima. Dua yang mesti ada dalam setiap ibadah yang kita olah, yang kita laksanakan. Sebab sekiranya kita ada sikap, ada perasaan khauf dan raja', maka kita akan menjadi orang yang sombong. Kita akan merasa akulah yang paling lama ibadah. Kau siapa nak makan garam tadi mana? Ayat orang tua-tua kita nak. Akulah ya kena darah tinggi ya. Maka disialah kita menghilangkan rasa sombong dengan kita merasa Allah terima enggak ibadah aku tu. Ada rasa muhasabah. Muhasabah ialah yang paling penting dalam kita beribadah. Sehingga mun kita betul-betul bermuhasabah, sekiranya kita betul-betul muhasabah, kita akan mengalirkan air mata. Kita akan menangis takut ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kegembiraan kita di bulan Ramadan Al-Mubarak. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud
kemudian kamu pasti akan ditanya pada hari itu tentang segala nikmat. Nikmat-nikmat ini sekiranya tidak disyukuri, maka kita akan tidak dimanfaatkan, maka semuanya akan dipersoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sihat ditanya untuk apa, digunakan untuk apa nikmatnya? Adakah untuk beribadah kepada Allah ataupun untuk aho-aho? Berjandut sia situ dengan orang nopeng juga. Nopeng kan bini orang. Tangan macam-macam sekali je. Lah gol. Gol dalam nopeng husnul khatimah ternyata. Indak sama balaknya pun kaki nopeng juga. Bukan salah menopeng. Tak nopeng kah? Bertandak, berjoget, joget Melayu. Si salah nopeng, tapi jangan dengan bini orang. Kita gasak lah, tak sorang-sorang saja. Kemudian nikmat masa yang Allah beri dihabiskan untuk apa? Adakah nikmat masa yang diberi oleh Allah SWT untuk kita melaksanakan pengabdian kepadanya ataupun untuk kita melakukan maksiat kepada Allah SWT? Semua itu yang kita lihat, yang kita tanggap ada pada diri kita sendiri. Kita sendiri lebih tahu siapa kita. Orang lain sih tahu. Kadang-kadang kita depan orang, auzubillahi minasyaitonir rajim. Di rumah, di depan orang. Watsluma. Lagu-lagu. Belakang. Rozana. Saya sih tahu. Tapi sih salah belagu lah. Amir pun suka belagu. Okay. Nikmat harta dibelanjakan untuk apa ya Allah beri harta? Untuk apa harta yang dibelanjakan? Adakah untuk wakaf, untuk infak, ataupun untuk nombor 4D, toto dan sebagainya? Kita tahu kita siapa. Maka ambil yakin semua warga LPPKN itu bersyukur kepada Allah SWT dan menghabiskan hartanya ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nikmat Ramadan dimanfaatkan ataupun disia-siakan. Adakah Ramadan tu berlalu kedak aja ataupun Ramadan tu dimanfaatkan sepenuhnya oleh kita? Tuan-tuan, Ramadan bukan sekadar hadir dan berlalu, tetapi Ramadan menjadi saksi sama ada membela kita ataupun Ramadan akan menjadi saksi untuk mendakwa kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya nikmat harta yang kita gunakan untuk sedekah, maka ia akan menjadi cahaya di akhirat kelak. Dalam kubur kita senang lenang. Cik putus 3 perkara, pahalanya masih berjalan walaupun kita sudah meninggal dunia. Yang pertama, doa anak yang soleh. Yang pertama, sedekah jariah, sedekah yang kita beri kepada agama untuk masyarakat, kesenangan masyarakat. Kedua, ilmu yang bermanfaat dan dimanfaatkan. Kita beri orang ilmu nya pakai, kita relak-relak ajak dalam kubur. Maksudnya dalam kubur kaki atas kaki yang mendapat. Masalahnya pegaya dah ikat awal lah kaki dah. Mundak macam tu kaki kita dalam kubur. Tangan macam dalam kubur. Bisa adalah berlaku. Tapi mungkin kita meninggal, kita rasa tak yakin dengan amalan kita, mintalah pegaya awal-awal ikat tangan macam tu. Saya tahu. Okey. Saya boleh. Ya Malik orang lah. Ya guru aja. Okey. Dan Ramadan tu tadi apabila dipenuhi dengan amalan-amalan qiyam, kita beribadah malam sebelum sahur. Waktu bini pergi memasak, ingat ke makan, masak saya dah bagi yang ingat ke makan aja. Waktu bini ingat ke makan, yang suami solatlah 2 rakaat. Walaupun solat rakaat mutlak saja, tapi alangkah indahnya kita sekiranya kita melaksanakan solat sunat tahajud. Tu ndak laki kadang-kadang bini pergi masaknya pergi berderok, pergi gurin, lalang 5 minit terbang orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buk je kambuk. Minum air aja, tapi batal lah. Okay?
Sebab ya, orang yang beriman bukan sekadar menikmati nikmat, tetapi memikirkan ke manakah nikmat itu hendak dibawa. Bagaimana kita nak mensyukuri nikmat itu? Nikmat yang Allah beri itu bukan untuk kita nikmat semata-mata, tapi Allah beri nikmat untuk kita bersyukur. Yang pertama, bersyukurlah dengan lisan kita. Lisan kita sentiasa menyebut Alhamdulillah apabila diberi nikmat. Mengucapkan Alhamdulillah, puji Allah SWT, terima kasih kepada Allah SWT. Allah si ada berkurang pun kemuliaan yang kita si berterima kasih kepadanya. Maksih Allah, bukan macam Alhamdulillah, cukup sekadar. Mengucap perkara yang baik-baik, ia pun adalah tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi syukur bukan sekadar di bibir. Mun lidah menyebut Alhamdulillah, hati lalai, maka belum sempurnalah syukur yang. Maka syukur yang kedua adalah dengan hati kita. Yakni mengakui bahawa setiap nikmat yang Allah beri itu adalah datang daripada Allah, bukan daripada kita pun. Apabila kita merasa kita dapat nikmat tu atas usaha kita pun, maka kita akan jadi orang yang sombong. Kita akan jadi aku si kerja keras ada aku apa duit tu. Kadang-kadang suami berkakaran bini, padahal bini mun aku si kerja si makan kau maka perkara tu yang perlu dibuang dalam diri kita, kerana apa yang Allah beri adalah untuk kita syukuri, bukan untuk kita sombong-sombongkan. Kesihatan yang Allah beri bukan kerana kita pandai jaga diri, bukan kerana kita pandai jaga kesihatan, tapi kesihatan yang beri adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang jaga kesihatan tiap-tiap pagi, running, brisk walk, masih juga diberi sihat sakit, tiba-tiba kena serangan jantung. Nak beri tanda kepada kita bahawa bukan ia yang menjadi asbab untuk kita sihat, yang beri sihat, tapi yang beri sihat adalah Allah. Ia hanya usaha kita saja. Ada orang yang kami dengar di kampung berekor tiap-tiap berlari tiap-tiap pagi tu meninggal. Bila tanya kena meninggal, kena kencing manis. Kita fikir badan tu sihat tu, berlari tiap-tiap hari, darah tinggi. Itulah sebenarnya Allah nak madah, Allah nak beritahu kita bahawa bukan ia yang beri sihat, tapi aku yang beri sihat. Allah lah yang beri sihat. Maka apabila kita sudah bersyukur dengan hati, maka syukurlah dengan perbuatan kita. Maka syukur dengan perbuatan itu adalah syukur yang sebenar-benarnya. Iaitu jika Allah beri sihat, kita gunakan untuk beribadah kepadanya. Bang jauh orang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bergegaslah kita untuk melaksanakan ibadah solat. Di bulan Ramadan, di bulan-bulan lain selain bulan Ramadan, orang azan nunggu kita. Tetapi di bulan Ramadan, kita nunggu azan. Wah, kita nak sungkir. Dah nunggu kat radio dah. Azan dah orang ngap terus. Siknya tahu orang test mic. Allahu la ilaha illa. Kawan dah ngap dah. Ayat kursi. Ayat kursi kawan. Orang tukang test pun satu juga. Cubaan suara kata dulu. Test dulu. Test dulu. Tu cubaan suara aja pada orang kampung. Ialah masalah miscommunication. Jika Allah beri harta, maka digunakan dengan sedekah. Banyak-banyak sedekah. Dan si akan miskin orang yang suka bersedekah. Jika Allah beri masa, gunakan untuk amal soleh. Dan jika Allah beri Ramadan, gunakan untuk taubat dan perubahan diri. Kita banyak masalah dengan diri kita sendiri. Kita ada kurangnya, maka kita tahu kekurangan kita. Maka inilah peluang yang terbaik untuk kita bermuhasabah dan memperbaiki diri.
Ramadan adalah peluang untuk kita menzahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika benar kita bersyukur kerana dipertemukan Ramadan, maka zahirkanlah dengan solat yang khusyuk. Solat yang khusyuk tu ibu-ibu, ayah-ayah, solat yang khusyuk tu susah nak dapat. Sangat susah. Ketika kita sembahyang, ketika ialah kita ingat tentang kunci kereta, kita mana teringat dengan hutang, dia belum bayar aku tu, ya Allah. Tak teringat dengan orang yang berhutang dengan kita, belum dia bayar hutang aku. Sampai layar, dah nak aku baca Fatihah juga. Benda tu berlaku ketika kita sembahyang. Allahu Akbar, kita sembahyang. Imam lagu kacak, suara kacak, kita belakang Allahu Akbar, rukuk imam. Sempat aku baca Fatihah dia. Maka yang pandai-pandai lah kita balik nangga hukum fikah. Okey, baca Quran. Kemudian sesiapa yang berpuasa imanan, seperti yang saya sebut tadi, imanan, penuh keimanan, yakin bahawa puasa itu adalah perintah Allah, bukan nyuruh kita lapar dan dahaga saja, maka kita akan dapat keampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, Ramadan, kefarduan yang utama di dalam Ramadan adalah berpuasa. Apa ta'rifan Ramadan? Ta'rifan Ramadan adalah menahan diri daripada makan dan minum serta perkara yang membatalkannya daripada terbit fajar, iaitu masuknya waktu subuh hingga terbenamnya matahari. Okey, beserta dengan niat. Makan, minum serta perkara yang membatalkannya dari terbit fajar hingga terbenam matahari beserta niat. Baik, niat yang penting. Innamal a'malu min niat. Setiap amal itu bermula dengan niat. Sembahyang yang tiada niat, maka sembahyang itu tidak sah. Sama juga perkaranya dengan mandi hadas, dengan berwuduk, dengan puasa. Sebab yang di kampung-kampung, selepas sejak tarawih, imam akan memimpin niat. Nawaitu sawma ghadin an ada'i fardi syahri Ramadan hadhihi sanatillah ta'ala. Kita pun, si betul kata imam tu. Si perlu nak ingat orang puasa macam-macam. Tahu kubah. Tapi ia adalah petua ulama-ulama kita dulu supaya kita tinggal niat. Untuk mengelak berlaku lupa niat. Misalnya kita sedar untuk sahur, bangun sahur, maka niat nak malam tadi dipakai. Tapi biasa benda sahur tu setengah hari lah, kelak yang bonggit setengah hari tu dah. Tapi insyaAllah ambil yakin orang kita di Sarawak tu dan kita di Malaysia tu khususnya amnya tahan puasa walaupun mesti sahur. Biasanya kononnya nak diet, tak gastrik kan. Ulama besar Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengkategorikan Ramadan tu, puasa tu kepada 3 kategori. Yang pertama adalah puasa al-umum, iaitu puasa itu hanya sekadar untuk menahan lapar dan dahaga sahaja. Hanya lapar dan dahaga. Dapat nahan lapar, dapat nahan haus, dapat juga nahan dirinya daripada bersama dengan isteri. 3 ya. Ada orang yang kahwin, sibuk kahwin di bulan Ramadan. Bila ditanya apa kena? Siapa dengan bini itu? Malam ada. Malam ada. Yang si boleh siang aja. Banyak orang salah faham tentang perkara ini. Tapi malam-malam punya siapa juga dia mikir. Makanya si wani kahwin. Maka di sudut fiqh, puasa itu sah, tetapi tingkatannya adalah tingkatan yang paling rendah. Iaitunya hanya akan mendapat lapar dan dahaga. Puasa yang kedua, di tingkat yang kedua adalah puasa al-khusus. Iaitu puasa golongan orang yang istimewa, yakni orang ulama-ulama, para tabi'in. Iaitu puasa tu nya bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi nya dapat menahan matanya daripada melihat yang si bagus, nya dapat menahan telinganya daripada dengar yang si bagus,
dapat nahan mulutnya daripada bercakap yang si bagus. Tu puasa-puasa juga ngumpat jangan tinggal. Nah, makin halus suara, makin padaslah ceritanya. Kau tahu tengah dah. Maka saya ada orang dia buat ajak saja. Makin slow suara, maka makin hebatlah cerita ya. Panas, makin panaslah cerita. Maka ialah keadaan kita yang perlu kita baiki. Tangan dan kakinya dapat dijaga daripada melakukan dosa. Telinganya, jadi telinga dengan mulut tu campur. Bila mulut datang, telinga ngulur. Telinga ngulur. Ada sambutannya. Maka ialah keadaan manusia. Apabila dapat menahan dirinya, makanya dapat kategori puasa al-khusus yang kedua, tingkatan yang kedua. Dan tingkatan yang paling tinggi adalah puasa khususul khusus, yaitu puasa orang-orang yang paling istimewa, yaitu orang yang menahan hatinya daripada dunia. Dia silalik dengan dunia. Silaliknya orang pakai kereta besar. Besar itu ya. Saya dah. Nyesik pernah cemburu dengan orang. Nyesik pernah iri hati. Hatinya si pernah nak riak. Si pernah nak rasa sombong. Aku tu kau siapa? Mun kau tahu aku siapa si kau wani kelakar. Hati orang tu, hatinya suci daripada cinta kepada dunia. Tengok udah nak teringin. Nangga orang pakai emas. Nangga jiran beli beli perabot baru. Pakai signal kata, minta oleh duit ke kah? Sini sana oleh duit katanya. Bila nangga orang beli emas, dia nanggi lakinya. Laki ditanggi tahu tanggi. Di pantun lah. Enggak tak tangan jiran sebelah penuh ya emasnya. Kinin balak. Ni aku nak oleh duit tu. Agak bonus lah. Kayalah keadaan kita tuan-tuan. Tapi puasa al-khususul khusus tu puasa yang sangat tinggi yang susah untuk kita dapat. Tapi sekurang-kurangnya biarlah kita dapat puasa al-khusus. Pun dah cukup untuk menjadikan kita orang yang bertakwa. Karena apa sebab Ramadan puasa tu disuruh kita pula adalah untuk menjadi orang yang bertakwa. Apa makna takwa? Olah apa disuruh, tinggal apa dilarang. Buat apa disuruh, tinggal apa dilarang. Khatib tiap-tiap minggu besar. Ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun, kata khatib. Kita di rebah dengar dah. Tantah palak dah tunduk dah. Tapi kamu lain dah. Isi tahu apa daripada khatib. Betul imam, betul. Dia terkejut. Dia terkejut. Tapi dia pun si dengar apa daripada khatib kan. Khatib terik pun kata bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Melaksanakan segala titah perintahnya dan tinggalkan segala tegahannya. Mudah-mudahan, kata khatib Datuk Imam Besar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Kata khatib, kita di debat dah start dah. Besar ni pun suara khatib pun dah kaki tidur juga. Speaker paling mahal dalam dunia pun masih akan jalan. Maka ialah keadaan kita. Paling-paling kita dapat puasa khususul al-khusus ya. Tuan-tuan, puasa juga bukan sekadar untuk kita beribadah semata-mata. Tetapi puasa itulah yang membentuk integriti kita. Apa makna integriti? Secara ringkasnya, integriti itu adalah berkaitan dengan akhlak yang baik-baik. Sifat-sifat mahmudah yang ada dalam diri, yang perlu diterapkan. Jujur, amanah, telus, konsisten, istiqamah antara zahir dan batin. Ramadan tu, jujur walaupun tiada siapa yang melihat. Boleh tak mun kita nak minum di siang hari di rumah, kan ada orang tahu kan? Nah, makan dalam kereta bertapuk. Boleh. Tapi kita yakin bahawa Allah itu Maha melihat.
maka kita berani nak makan dan minum. Walaupun kita seorang lampen Borneo rebing seorang-seorang kan orang enggak. Oh rebing minum loh. Tapi lampen Borneo boleh kerana dalam musafir. Tapi dah kita buka tempat minum macam mana? Madah. Oh, madah. Madahnya musafir. Ada musafir. Okey, perempuan pun sama. Yang datang bulan, saya ada juga kita nak minum dan makan di hadapan orang. Supan juga kita, malu kita nak makan dan minum di hadapan orang. Walaupun kita Madah dalam TikTok. Wadah dalam TikTok. Si puasa. Tak. Yakin bahawa Allah itu maha melihat, al-basir, al-basar. Sifat maha melihat Allah tu, sifat maha melihat Allah tu tidak sama dengan penglihatannya manusia. Manusia melihat dengan alat, iaitu mata. Mata belum tentu boleh melihat. Orang yang buta diberi mata, tetapi si diberi cahaya, makanya si dapat melihat. Kita tu bersyukur, diberi mata, diberi cahaya, dapat melihat. Penglihatan Allah si sama, tidak sama sekali dengan kita punya penglihatan. Kita pun penglihatan terbatas. Tutup di luar ya dah kita si nampak dah. Tapi penglihatan Allah sampai ke hati Allah dapat lihat. Maka dari ke sini kita nak menyembunyikan diri kita. Kita yakin bahawa Allah itu maha hebat. Allah itu maha tinggi, maha kuasa di atas tiap-tiap makhluknya. Maka jujur inilah asas kepada integriti itu sendiri. Kadang-kadang tengah gosok gigi ataupun tengah berkumur, tiba-tiba minum sikit dah. Alang-alang dulu. Alang-alang. Tus minum. Tengah kiri, tengah kanan si halal. Kan orang nampak pun minum aja lah. Bila minum, setan apa lagi? Setan dibelenggu. Yang masa tu yang mendidik kita untuk melakukan perkara ya siapa? Nafsu kita sendiri. Setan dibelenggu, kan di penjara, dibelenggu ya. Tapi syaitan sudah membentuk nafsu kita sehingga kita terbiasa dengan sikapnya. Okey. Maka puasa bukan melatih untuk kita takut kepada CCTV, tetapi takut kepada CCTV yang sentiasa on 24 jam, yang sentiasa melihat kita. Bayangkan tuan-tuan, kita disuruh di masjid contoh, kita pegang tabung masjid, tabung surau. Apabila kita pegang tabung, tak ada orang tahu, kita ngitung benar kan tak? Duit 1,000, 900, 100 masuk poket nama dah. Saya ada orang tahu. Kita aja tahu duitnya. Hanya kita yang tahu tentang duit tersebut. Maka integriti lah yang mendidik kita untuk merasa Allah maha melihat sikap aku tu. Itu amanah yang sekali kita berbulak, orang percaya adik kan tak kita. Orang saya akan percaya apabila kita sekali dah nipu orang. Okay? Saya ada orang nak audit setiap hari duit tu. Kelak aku nanti balita. Duit dalam mesyuarat disetujui 500 sejak keluar. Dalam cek ditulis 500. Tapi tulis tengah-tengah. Tulis tengah-tengah. Bila naik kelak, tambah 1,000 depan. Bila datang bank, 1,500, 1,000 masuk poket. Kadang-kadang kita tu merasa salah demi duit semua boleh jalan dah. Kadang-kadang kita leka dengan duit sehingga menyebabkan kita sanggup buat apa aja yang boleh merosakkan harta kita. Innallaha tayyibun la yuqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan Allah suka perkara yang baik-baik. Selalu khatib sebut dalam khutbahnya, harta yang baik akan menjadi darah daging yang baik, melahirkan zuriat yang baik-baik.
Zuriat yang ada bengkeng sikit, 4 kan, pakai kayu 2-2 contohlah. Yalah, misalnya didikan. Kemudian integriti juga merangkumi amanah, iaitu amanah dalam kita menjalankan tanggungjawab. Apabila contohnya Ramadan mengajar kita untuk bangun tepat pada waktunya, untuk berdisiplin. Bangun sahur tepat waktu. Mun akhir sikit azan dah orang dah si boleh sahur lagi. Sungkir si kira nang kita nunggu. Solat pada waktunya, azan dah zuhur, Allahu akbar, Allahu akbar. Bangun solat zuhur. Solat isya, Allahu akbar, Allahu akbar. Mula lalang cerita tu, cerita Zulharipin. Dia pun geram. Hampir mulah laki mana. Tapi biasa laki lah ngepak dah ya, perempuan jarang. Menjaga batas halal dan haram. Dia tahu di dalam Ramadan dididik ke tak ya. Maka mun kita boleh berdisiplin dalam beribadah, kena kita si dapat berdisiplin dalam pekerjaan kita. Masuk waktu kerja awal sesuai dengan ayatnya. Si menipu laporan, si menyalahguna kuasa. Maka Ramadan lah yang melahirkan pekerja yang lebih amanah, bukan lebih malas. Memang di bulan Ramadan tu kita tidur nyaman, tapi tidur je ada masalah. Memang sikap kita tidur. Kita muntasik tidur, si betul kita. Ada lah ni makannya. Jelas je mata kawan. Maka ialah tadi tuan-tuan, apabila kita berada di tempat kerja, itu tanggal. Bila berada di tempat kerja, bos tinggal kerja, semua orang sibuk. Tapi kita tak tahu file dah. Wah, tetangga lah. Lebih lagi macam prestasi lah. Orang prestasi. Itu berlaku orang prestasi. Bukan prestasi, orang prestasi, surat prestasi. Kotan dia nak nauk makah orang. Orang saya dah, hanya seorang lah office. Dia ni aku buka. Sadar makahnya tu. Pun sakit hati. Apa salah si buka nak? Tanda aja si boleh tenang tahu makah orang. Si tersakit hati. Mun makah kita besar, orang sakit hati. Mun makah orang besar, kita sakit hati. Alangkah indahnya kita si habis tahu. Tahu tempun aja 2 bulan bonus. Contoh. Jadi tahu. Maka ialah keadaan yang kadang-kadang kita sendiri ngembak diri kita untuk jadi orang sakit hati kepada orang lain. Terdengki dengan orang. Ya, kaki ampu bos ya, tanya mana. Bila orang bakal besar, ampu bos. Kaki kecil saya dengan ampu. Mana kata kita lah saya. Maka keadaannya lah yang akhirnya menyebabkan keadaan di pejabat si harmoni. Indah masa muka bersindir-sindir, nyindir kawan kiri kanan. Nyaman pala. Ayatnya nyaman pala. Aman pala 2 bulan je. Kutuk 9 aja. Alas berkelahi. Ayalah kita si mau. Tapi orang yang dilatih dengan puasa, dia si akan berani olah. Dia si akan berani pola benda ya. Karena apa? Allah yang maha melihat. Allah nak didik aku untuk amanah tu. Kemudian konsisten ataupun dalam bahasa Arabnya istiqomah dalam ibadah. Istiqomah, konsisten, istiqomah lah ya. Tapi bahasa modernnya konsisten. Bahasa Arab istiqomah. Kita nak kelakar macam pandai sikit bunyi nak istiqomah lah. Ada soleh-soleh sikit bunyinya. Ada orang yang rajin tarawih tapi masih juga mengumpat. Tidak dalam tarawih kadang-kadang dia mengumpat. Contoh. Hampir lah tu imamnya. Nah, ya Allah bacaan imam tu. Kalau imam lambat pula salah juga. Hampir lah seluruh imam tu. Imam bernati juga. Bismillahirrahmanirrahim. 6 harakat. Mat arif 6 harakat. Bila ni laju gila.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Waladdallin. Amin. Kita makmum baru nak baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ya Allah. Kita laju nak imam tu saya bingung nanti. Sempat kita baca Fatihah. Kena umpat imamnya. Ambil laju, si ngitung orang angka. Si ngira orang lagi. Baca slow kena. Macam kami di masjid bahagian masjid Bandar Kuching, masjid Jamek tu. Biasalah dengar nak kedai ya. Imam laju gila, imam lambat gila, imam panjang gila, imam pendek si pandai baca surah lain, imam Allahu ahad ajak pandai. Baca panjang gila, si ngenang orang tua. Macam ni kita nak memenuhi ataupun nak memuaskan hati orang. Si dapat. Macam kemah orang di imam-imam sebagai imam tu gasak aja lah. Orang nak anu diam. Alhamdulillah insya-Allah. Kelak ba'ta inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Bismillah. Ini nak cerita teh. Siapa nak puaskan hati orang? Ialah keadaan manusia, tuan-tuan. Ada orang yang khatam Quran tapi masih kasar dengan keluarga. Andai tahanum. Ya, terik muka tu. Ayyuhalladzin. Wah, lelaki dengan bini ya. Saya masaka. Kurang garam tu kau ngasihin. Ke orang suami yang baik adalah suami yang baik kepada ahli keluarganya. Sama juga bini. Nanggai tumpah. Dak kecil kita ya. Nanggai tumpah dia nak jadi lelaki nang itu dua orang biar kecil aku tu. Anak seorang apa? Okay, puasa sebenarnya menyatukan ibadah dengan akhlak. Bila kita dapat berakhlak baik dalam sembahyang, maka kita akan berakhlak baik di luar sembahyang. Dalam sembahyang ni dah kita ngacu orang. Nah, Allahu Akbar. Ni dah tahu macam mana? Kita zaman kecil dulu mungkinlah orang kat kanan tanggal imam salah. Tak. Tak imam salah. Imam saruk tetap. Wawatok, wawajada qadha. Tu berlaku tu di kampung. Wawajad, laju gila. Maka kita belakang tak. Dah ini tu dimpun imam. Saruk kau tahu ni rasa malu Zikir dan menyatukan zikir dengan tingkah laku kita. Apabila mulut kita sentiasa menyebut Allah, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, makanya akan menzahirkan tingkah laku yang baik-baik. Karena kadang-kadang kita zikir hanya di tasbih saja. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Ngitung berapa banyak tasbih. Kita itu ada yang di jari anak. 1000 dah 1000 dah tu. Kau apa dah? Kau apa? Baca zikir tadi. Apabila kita nyebut Subhanallah, kita mengagungkan apa yang Allah ciptakan di dunia tu. Baru kita akan rasa. Paling penting dalam setiap ibadah adalah rasa, bukan kuantitinya. Kita berbangga dengan kuantiti ibadah kita. Rasa si ada. Jika sembahyang si ada rasa orang merhati kita. Ini baik kadang-kadang gitu. Aku dia naknya tengok. Alangkah indahnya kita sembahyang, kita merasa ya Allah. Sembahyang betul-betul. Menjaga rukunnya, menjaga sunat-sunat di dalamnya, mengelakkan diri daripada perkara yang membatalkannya. Macam ialah dengan puasa. Sebab ya tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah, solat juga lah, puasa juga lah yang menggabungkan antara puasa dengan solat, antara solat dan kejujuran. Kita boleh tak sih baca Fatihah ketika sembahyang? Malas. Ya, nak kata imam saya, lah imam nanggung Fatihah aku tu mana? Saya dah. Kita sih baca Fatihah. Fatihah tu dalam sembahyang nya mesti disebut, bukan dah mati. Ada orang salah faham.
Fatihah tu bacalah mati. Ini bacalah mati. Mesti disebut Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil sir. Ya, nama sir. Bacaan sir. Bukan qalb. Bacaan mati. Betul tajwid dalam mati tadi. Bukan macam ya. Kena sebut. Baru sembahyang kita sah. Kita baca Fatihah, rukun-rukun qauli di dalam hati, maka solat sah. Macam dengan niat. Niat yang biasa kita diajar, berdiri betul, usolli fardhas subhi raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Dia bukan niat. Ia lafaz niat. Niat adalah ketika kita takbiratul ihram. Lintasan hati, aku nak sembahyang fardu isyak. Aku nak sembahyang fardu maghrib. Ya niat. Allah tu niat dalam hati. Nak berdiri sebelum yang bukan niat. Ia lafaz niat untuk bantu kita masukkan niat. Niat tu senang faham apa kita nak mula. Lintasan hati. Aku nak puasa esok. Niat lah. Cik dulu. Nawaitu sawma ghatin an-ana. Cik dulu. Lafaz niat itu hanya untuk membantu sahaja. Okay? Setiap malam kita sembahyang tarawih 20 rakaat tu. Sembahyang 20 rakaat. Nangga orang suruh sebelah 8 rakaat. Apa anda kita? Ya Allah. Itulah bulan untuk kita beribadah. Malam kan no. Jadi keadaan kita kadang-kadang berbangga dengan kualiti. Lalu syaitan pun bisit dalam hati kita, bisit syaitan madah. Kau dah banyak puasa bah, pahala puasa dah banyak dah. Sibuk jaga mulut kau lagi Cukup ya ke khabar ya madah. Okey. Dan integriti dua mengajar kita untuk takut kepada Allah, bukan takut kepada manusia. Takut kepada Allah. Ramadan melatih kita merasa muqarrabah, iaitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Merasa sentiasa diperhati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila rasa hidup, bila keadaan kita macam tu, kita akan menipu walaupun boleh menipu. Kita akan berani bulat. Kita bulat orang mesti tahu, tapi boleh tak kita bulat? Tapi kita simak bulat sebab kita tahu Allah mengetahui apa yang kita buat. Kita akan makan rasuah walaupun ada peluang untuk makan rasuah. Kau dia ku lah kau ambil 50. Entah, no. Simak. 100. Si. 1000. Bismillah. Tahu juga aja. Dia mahu dia holding. Kalah tabid. Okey, kita tidak akan khianat walaupun tiada siapa yang tahu. Kita akan khianat orang. Khain. Puasa di siang hari, tapi di media sosial komen pedas pakai fake account. Anu orang. Apa tu kata anu orang. Kawali pun pakai fake account. Nama pelik-pelik lah. Speedy. Tentulah. Pergi gambar basikal. Anu orang. Bagilah Allah kasih tahu. Allah yang tahu siapa kita. Dalam dunia tu. Polah lah. Buatlah apa yang kita mau. Tapi di akhirat kelak tangan akan berkata apa dibolah. Apa yang kita lakukan. Mata akan berbicara apa yang dilihat. Telinga akan berbicara apa yang didengar. Mulut terkunci. Mulut si dapat nak ada apa-apa lagi. Karena mulut dalam dunia dah banyaklah berbulak. Kaki akan berbicara sini begini. Pergi masjid kah? Pergi ke Devodi. Devodi nun dekat pasar saja. Ada kaki, ada hal saja. Pernah yang beli nombor saja. Semua tempat yang kita pergi akan menjadi saksi apa kita pula. Sebab ya, mun kita solat sunat, sebelum kita solat sunat tarawih, ada solat sunat ba'diyah. Jangan tinggal. Bila kita solat isyak di situ, di sop yang tu, kita solat sunat ba'diyah di tempat lain.
Kerana tempat-tempat tu lah yang akan menjadi saksi kita beribadah di atasnya. Jangan kita heran nanggau orang pandai ke depan dah sembahyang kejap. Dia ke belakang kejap. Kerana apa? Karenanya mau tempat yang menjadi saksinya beribadah. Kita tu enggak nanggau orang sembahyang beralih-alih. Si pandai kena kau ya. Nah, ialah keadaan kita. Maka rebutlah madrasah Ramadan tu untuk jadi orang yang baik. Peluang untuk buat pahala. Puasa, tarawih, puasa betul-betul, mendapat jaga mata, jaga telinga, jaga mulut kita. Tarawih jangan tinggal. Si mampu buat 20, buat 8. Jangan tinggal. Tahun tu kita bertemu Ramadan, tahun depan belum tentu. Kan nak confident lah aku baru 20 lebih umur aku. Dia ada berapa tahun dia. Jangan dihitung sama lah. Ada yang mati esok hari. Kita si tahu siapa. Tahun tu ada yang mati. Kita si tahu. Malam baca Quran. Baca Quran. Si pandai membaca Quran, baca Iqra. Belajar. Mupuk. Apa bahasa Nanjung mupuk? Mulakan sekarang. Kata CEO kami, Datuk Abdul Hadi, dia nyebut, mulakan dengan sedikit, mulakan dengan diri sendiri, mulakan sekarang. Artinya kiniklah pula. Mulakan dengan sedikit, mulakan dengan diri sendiri, dan mulakan sekarang. Itu untuk kita beribadah. Banyakkan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir tu semestinya ada tasbih di tangan. Dulu. Duduk angok-angok, duduk saja-saja. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Si boleh hitung. Itu. Udah 1000 bangga ke diri dah. Banyak wah dah itu noh. Banyakkan zikir. Hidupkan malam tanpa perlu menunggu 10 malam terakhir. Tiap-tiap malam bangun qiyam. Kadang-kadang yang teruknya kita tu bangun tengah malam berkemih saja. Bangun kemih, ambil selimut tidur balik. Langkah wudu, kemih, wudu, solat dulu, baru tidur. Ada masalah. Malas nak sembahyang berdiri, ustaz mata mamai tu mana. Sembahyang duduk. Sembahyang sunat boleh duduk. Kita ambil tak kursi. Sedia awal-awal kursi dalam bilik. Tu katil, kursi. Sembahyang lah saya. Aku berderuk. Tengah ngantuk nak. Sambung lagi duduk. Asak aja lah. Okay. Hidupkan malam. Sebelum sahur, buat 2 rakaat. 2 rakaat sembahyang. Paling-paling pun 2 rakaat tuan-tuan. Maksudnya tadi solat tahajud. Sila mak solat tahajud. Tahajud takbiratul ihram, baca al-Fatihah, rukuk. Si pandai baca surah lain, Fatihah pandai baca Fatihah aja. Memadai dah untuk kita tahajud. Jangan susahkan diri kita dengan perkara-perkara sunat yang terlalu rumit. Kadang-kadang si sembahyang subuh. Si mau aku sembahyang subuh, aku si hafal kunut macam mana? Si mau baca kunut, sujud terus. Waktu kami mengajar Nabiak di kampung Tebuan Melayu. Encik Saiful tahu lah macam ni keadaan kampung Tebuan Melayu. Nabiak mata merah. Tahu mata merah nak? Tapi minat main bola. Kita ajarnya tentang sembahyang. Kami ajarnya, saya dah kami mengajarnya tentang surah, tentang bacaan rukuk, tentang bacaan i'tidal, saya ada. Hanya mengajar perkara rukun. Si banyak, 13 saja. Berdiri betul, si perlu dibaca. Ni dia terbaca diri betul. Saya dah terbaca. Kemudian takbiratul ihram. Apa lafaznya? Allahu akbar. Mungkin kita sembahyang berdiri macam tu je. Allahu akbar pun dah cukup. Kotan nak madah rukun. Yang rukunnya berdiri betul. Bukannya macam tu. Tu sunat. Bahkan tu dalam ada yang macam tu, adanya macam tu. Ada jadi bah perut. Punya malah diri sama saja. Semuanya sah selaginya berdiri betul. Jangan kita kau tangan kau mesti macam tu. Kan? Penin kawannya. Takbiratul ihram tangan mesti situ. Mesti situ debat telinga tu. Jangan.
Selanjutnya Allah. Si macam tu pun dia sebut Allahu Akbar terus macam tu. Sah juga sembahyang. Tu sunat tu. Ni dah kita takbir Allahu Akbar. Dia dah sampai mana? Takbir Allahu Akbar, lafaz saja. Okey, berdiri betul. Baca Al-Fatihah. Si hafal baca Fatihah. Apa yang kau hafal? Juga umur 20 tahun si baca Fatihah. Baca Fatihah, hafal. Rukuk Allahu Akbar. Si perlu baca, diam aja. Ambil siapa subhanallah azim. Ikut imam aja. Rukuk. Diam aja. Samiallahu liman hamidah. Apa dia baca atas? Diam aja. Sujud Allahu Akbar. Ikut aja pergerakan. Karena tu rukun fi'li. Tahiyat akhir. Maklum hafal tahiyat akhir. Hafal sampai Allahumma salli ala Muhammad. Cukup. Wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala fil alamin ya sunat. Semua baca dulu. Tapi dalam masa yang sama belajar. Hafal. Subuh macam ni. Subuh kunut. Imam Allahumma hdina fi man hadait. Amin aja. Amin. Kita siapa? Tiba dalam mula. Kotan si mau nampaknya si pandai. Kita sebenarnya Fatihah. Sebenarnya kunut. Amin. Cukup. Karena doa kunutnya dah dipimpin oleh imam. Baik nak pakai Allahumma hdina. Allahumma hdina, ya Allah hidayahkan kami. Beri kami orang hidayah. Menyebut Allahumma hdini imam, ingat kami Allah kamu tu juga imam. Ikan seorang Mam. Maka perkara itulah, integriti itulah yang sebenarnya melahirkan takwa dalam hati kita. Dan yang paling penting adalah jangan tinggal solat. Jangan tinggal solat. Ya kalau mana tadi perkara yang paling asas, malas benar-benar nak sembahyang, baca Fatihah aja. Mudah malas gila akhir. Baca Fatihah aja. Tapi pahala kuranglah. Jangan harap bonus. Harap pahala yang besar. Tapi sibuk baca nak lain. Kita akan dapat apa yang kita kerjakan. Ya yang paling sesuai. Maka kesimpulannya adalah puasa bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi puasa juga mendidik kita untuk menjadi orang yang jujur kepada diri kita pun. Kemudian menjadi orang yang amanah. Kemudian menjadi orang telus dan konsisten antara zahir dan batin. Secara kesimpulannya, ialah tadi kita sebenarnya kami itu resdom, tapi beri mic hilang resdom. Dah berbekal lah tu. Apa nama? Inhaler tu. Dah bekal lah. Karena dalam kereta dia berkasih-kasih. Atang mic hilang lah. Pandai lah. Ya kadang-kadang Allah beri peluang untuk kita bercakap sebenarnya. Okey, maka jangan tinggal solat. Solatlah, buat yang terbaik dalam ibadah kita. Buat yang paling maksimum yang mampu kita buat. Karena kita akan dinilai oleh Allah SWT di akhirat kelak. Sembahyang kita betul, ibadah kita betul, maka kita akan senang lenang di dalam kubur. Bila kubur senang, akhirat makin senang. Tapi mun kubur dah kena banting, stay by. Maka banyak-banyak baca Quran. Baca Quran tu si susah, ibu-ibu ayah. Baca Quran si susah. Kami si pandai baca Quran ustaz. Ambil pergi Iqra ambil tu sama dah. Baca Al-Fatihah. Oh ya jak kah? Minta lagi surah lain. Al-Ikhlas. Nani Al-Ikhlas? Kulhu. Kul huwallahu ahad. Hafal. Pandai je. Karena selalu dengar tok imam baca. Okey, baca Fatihah. Al-Ikhlas. Surah yang kita biasa baca. Baca Quran tu sangatlah mudah dan sangat menyenangkan. Maksudnya tadi kita akan rasa lagi nak baca Quran. Baca Quran sebenarnya rasa laju. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baca. Tak akan jadi tenang. Baik kita dengar imam baca mun suaranya betul, bagus, kita akan layan. Tapi lupa ni pun baca Fatihah. Tapi mun imam yang baca suaranya
Bismillahirrahmanirrahim. Oh, panjang 6 harakat. Dan bacaan-bacaan Quran tu nya bukanlah lagunya boleh kita main sembrono. Nya ada taranumnya, Hijaz, Nahwan, Sika, Ros, Bayati, Jiharkah, Soba. Ada 7 lagu yang digunakan. Kan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dangdut. Oh ya, dia dangdut. Dia dangdut. Makmum belakang. Oh, sama sekali ya. Baca Fatihahnya ada lagu yang 7. Bayati. Bismillahirrahmanirrahim. Nahwan, tu Nahwan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Selalu dengar. Yarkah. Bismillahirrahmanirrahim. Selalu dengar. Hijaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahwan. Hijaz. Salah Hijaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Lagu orang tua-tua lama. Hijaz. Soba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lagu tu ke tarawih. Si ngantuk orang. Ni wani khalido semelah bunyi lagunya. Lagu apa lagi? Sika. Bismillahirrahmanirrahim. Sika. Kan boleh sekali kita ajak nak berlagu lah. Ada langgam Jawa lah nak kita dengar. Boleh. Sesuai dengan taranumnya. Macam kita baca Alhamdulillah Rabbil Alamin. Lagu siapa ya? Itu Siti. Lagu Siti. Minat dengan Siti dia nak. Imam-imam minat dengan Datuk Siti sekali. Maka ialah keadaan. Maka sama-sama kita perbaiki. Dan bukaan mulut ketika baca Quran bukannya besar. Bukan kecil, tapi sedang. Sedang-sedang. Bismillahirrahmanirrahim. Semua. Wadduha walaili idza saja. Kedah. Walaili idza saja. Masih boleh. Mulutnya sedang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Banyak ngajar nak biar ngaji. Bukan kita sebenarnya. Kan semua juga. Wadduha walaili idza saja. Semua. Okey? Maka ialah Quran yang perlu sama-sama kita pelajari. InsyaAllah mudah-mudahan perkongsian yang sedikit tu beri manfaat untuk kita semua dan untuk diri saya sendiri sebagai nasihat. Sama-sama kita diterima segala amal kebajikan kita di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak tu. Sama-sama kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ilham al-malaikati al-muqarrabin wahdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashshu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.
Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian sekali Alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Wadaha yang atas perkongsian tadi, walaupun saya masih lagi terkena Fatihah tadi bosan sindan. Pasti tak yang banyak lagi. Mau ulang ya? Mau ulang kan? Mau ulang. Okay, InsyaAllah apa yang baik tu kita jadikan menyala agar bersama peringatan kita bersama lah. Okay, sebelum kita berakhir mungkin kita ada soalan, kita buka pada semua. Sekiranya ada soalan boleh bertanya terus dengan Ustaz. Ada soalan atau perempuan? Ada soalan? Faizal, ada soalan? Kasih mana? Nampaknya Alhamdulillah nak ada soalan Ustaz. Macam tadi kan Ustaz Badah ada setengah-setengah imam yang baca panjang, ada yang baca pendek, ada yang baca apa nama cepat nak. Maksudnya nak sekiranya nak kami pernah terjadilah macam tu. Dia baca terlalu slow. Bila nak lepas habis Fatihah kan kita yang baca Fatihah. Jadi dalam dia baca Bismillah ayat yang kedua ya, kami pun dah habis bacaan Fatihah. Okey. Sebab dia terlalu macam slow gila. Bila habisnya baca surah yang kedua ayat, kami macam dah siap aku baca Fatihah. Sampai macam ya. Layak. Jadi kami baca kali kedua. Adakah Boleh. boleh kan? Saya ada masalah. Just takut Takut kita si baca. Dia macam tu, kaedahnya adalah bila kita contoh kita asal kita belum pola. Untuk keselamatan tak pola lah. Walaupun dua kali sih masalah. Baik yang kita baca Fatihah, baca perlahan. Maksudnya jangan berebut. Kita makmum nak, imam memang slow. Siapa tenang awal juga imam, siapa tenang rasanya. Kita baca slow juga. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana? Alhamdulillahirrabbilalamin. Sikit-sikit. Mungkin kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Awal kita setengah Fatihah imam. Apalagi dia mungkin tak nemu timbalan yang besar. Zaisan waladdallin. Dia akan diam dulu. Diam lama, dia diam, habis tak Fatihah, buatnya start bismillah. Maka ia kaedah yang sebenarnya untuk jadi imam. Yes, kaedah sebenar. Waladdallin. Diam imam. Peluang kepada makmum untuk baca Fatihah. Ya sebenarnya. Tapi bila kita implement benda di tempat kampung, di kawasan-kawasan lain, dia akan rasa janggal. Karena dalam sidaknya pun pengajaran waladdallin terus baca bismillah surah lain. Macam kita kes kita tadi boleh kita baca 2 kali. Jadi masalah. Jangan tak si baca Fatihah aja. Macam mana juga dengan kisah kita sembahyang 3 atau 4 rakaat. 3 ke 4 tu. 3 ke 4 tu. 4 kali 5 4 kali 5 sembahyang asar 4 kali 5. Kira kita kurang. Jangan kita lebih aku tu kali dah. Jangan kira macam mana? Kira kurang. Jangan kira kita lebih. Hutang lah dengan aku. Okey. Ya insya-Allah. Ada soalan lagi? Saya Okey Ustaz, punya soalan lagi Ustaz. Alhamdulillah, sampai sini sajalah untuk perkongsian kita. Mungkin insyaAllah next time ada selesai sudah ceramah kita. So, sekiranya saya ada apa lagi, terima kasih ucapkan sekali lagi kepada Ustaz Muhammad atas